Kita sekarang berada dalam fasa 2 terminal. Fasa 1 telah pun siap sepenuhnya pada bulan April 2025 dan kita telah pun mula membukanya kepada orang awam bermula Mei 2025. Jadi dalam fasa 2 ni tujuan kita datang tengok ni sebab kita tengok ada sedikit kelewatan lah dari segi proses penyiapan dia. Kalau ikut sekarang kemajuan sebenar dalam 80% dan kita harap pihak operator atau pihak syarikat dapat menyiapkan dan mengikut masa yang majlis bagilah. Kalau kita tengok dalam lawatan kita ni kebanyakan infra dan ruang-ruang niaga dah nampak lah. Cuma ada beberapa part lagi kita tengok dari segi wiring, dari segi kaki lima yang masih perlu dilipat gandakan lah oleh syarikat operator jasa pedoman Sdn Bhd ni untuk kalau ikut plan asal siap pada April 2026. Tapi oleh kerana ada masalah kelewatan dari segi masalah integration system dan juga masalah perpindahan di peringkat awal dulu menyebabkan kita lewat. Kita bagi ruang sedikit pada kontraktor untuk siapkan dalam jangka masa yang terdekat lah. Mungkin melebihi pada bulan April pun sebelum 2026 berlabuh, terminal dapat beroperasi sepenuhnya lah mengikut apa yang kita rancang. Sebenarnya di fasa 2 ni melengkapkan banyak ruang kedai, ruang niaga, kemudian ada satu hall, concourse area yang lagi besar. Syarikat menyediakan 20 bilik budget hotel yang semua fully guna pakai mesin lah. Tandas-tandas kita juga tengok tadi keperluan tandas OKU, syarikat menyediakan ikut spek. Kemudian kita tengok juga jenis-jenis RAM, kedudukan RAM yang sesuai lah. Jadi ruang niaga ni akan jadi tarikan lah sebab kita di Majlis Bandaraya bukanlah tujuan kita semata-mata nak menjadikan terminal untuk penumpang saja. Kita bertujuan untuk dia jadi satu komuniti atau business hub baru di sebelah area Mergung ni. InsyaAllah dengan siapnya terminal ni dapat memberi perkhidmatan yang bagus lah untuk sektor pengangkutan, terutamanya sebab terminal Bas Syah Perdana adalah pintu masuk jalan darat ke negeri Kedah Darul Aman.